Kalau nak makan bihun tom yum, kuah pekat baru sedap. Hai semua, Assalamualaikum. Jom buat bihun tom yum, kuah pekat dan padu. Bihun tom yum ni kalau kuah dia cair, tak berapa sedap sangat. Kuah dia kena pekat. Lepas tu kena lemak-lemak sikit, barulah sedap. Kita potonglah bahan-bahan yang nak masuk dalam tom yum nanti. Wajib ada daun ketumbar dan juga daun limau purut. Daun sup tu boleh buat tambah-tambah je. Dan untuk serai ni, Kak ni suka tumbuk bagi dia pecah-pecah. Bawang putih pun sama. Dan juga cili padi. Kita tumbuk bagi pecah-pecah. Lengkuas pula kita hiris kasar macam ni. Paste tom yum yang Kak ni suka pakai. Kak ni suka pakai brand Peace Brand ni, yang botol ungu ni. Lepas tu kita campur air limau ni pun juga dari Peace Brand. Dan wajib ada kicap sotong ni. Untuk tom yum ni, Kak ni letak isi ayam dan juga udang. Nak buat tom yum ni senang je. Campur je bahan-bahan ni semua, masuk dalam periuk. Sukatan air tu dalam 2 liter lebih. Sementara tunggu, kita rebus ayam tu sampai empuk. Kita celur bihun ni. Nak celur bihun mudah je. Mula-mula bihun tu kita rendam dulu selama 5 minit sampai dia dah agak layu atau lembut. Lepas tu kita panaskan air dan didihkan. And then masuk minyak sikit supaya bihun tak melekat. Kemudian bila air dah mendidih, tutup api dan masukkan bihun yang kita dah rendam tadi. Biar selama 5 minit, terus angkat. Tak susah pun nak buat tom yum ni. Masuk-masuk je. Tapi rasa kena cukup padu. Sebab tu dalam periuk ni, Kak ni masuk 1 botol paste tom yum tadi sampai habis, licin. Lepas masuk semua bahan-bahan tu, biar mendidih, dah mendidih tutup api. Tom yum ni juga Kak ni masuk gula sikit tau, nak bagi dia rasa sedikit manis-manis. Sebab paste tom yum yang Kak ni guna tadi, dia tak manis sangat. So korang pandailah adjust. Dia punya masin, manis tu, pedas tu ikut korang punya cita rasa. Dah tutup api, baru kita masukkan 1 tin susu cair ni. Inilah yang akan memberi lemak kepada tom yum. Lebih lemak, dia akan lebih padu rasa dia. Kuah tom yum nanti akan jadi lebih pekat. Ni cili lupa nak masuk tadi. Kita masuk last sekali. Okey, dah siap kita punya bihun tom yum. Kuah dia yang pekat dan lemak. Makan hujan-hujan memang sedap.